Keputusan kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit. Walaupun isu 1MDB berlaku bertahun-tahun lalu, kesannya masih dirasai sehingga pada hari awalnya ini. Berdasarkan dikatakan maklumat Kementerian Keuangan dan laporan Ketua Audit Negara, Saudi kepada Kerajaan beliau, Malaysia dijangka tetapi akhirnya masih perlu menanggung dibuktikan bayaran wang itu hutang adalah dana 1MDB. Sehingga Pihak tahun pendakwa 2039. telah berdaya membuktikan Daripada kes tempoh dan keseluruhan mendapati Datuk 22 Seri tahun Najib bersalah pembayaran, dalam kita kesemua sudah tuduhan melalui itu. kira-kira Mahkamah 8 tahun. masih belum menjatuhkan Namun masih hukuman berbaki terhadap Datuk 14 Seri tahun Najib. lagi. Kes sebelum 1MDB beban sebenarnya kewangan ini berlarutan dari benar-benar awal berakhir. tahun 2010. Persoalannya, sampai bila rakyat perlu menanggung kesan daripada skandal yang berlaku Saudi dulu? mula-mula Sebab itulah ditimbulkan Hakim kata hari itu, hinggalah ke hari ini. skandal Ia ini melibatkan dikatakan banyak sebagai pihak skandal dan satu demokrasi. penceritaan yang Demokrasi panjang terburuk. sehinggalah apabila bukti-bukti dikemukakan di mahkamah sudah tentu bersetuju dengan keputusan hakim pada hari ini. Kes 1MDB ini telah melalui proses yang penuh dari Mahkamah Rakyat hinggalah ke Mahkamah Undang-Undang. Perbicaraan ini juga mengambil masa yang panjang bermula dari tahun 2019 lagi. Selepas ini akan ada pula proses rayuan ke Mahkamah Rayuan hinggalah ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah yang seterusnya ini akan mengambil masa beberapa tahun. 681 juta Kerana kes masyarakat 1MDB yang ini tidak boleh dan dipadamkan Jono dan sampai mahkamah telah bila-bila. mengeluarkan Dan alasan apapun kehakiman dalam pengakhirannya kes kelak 1MDB tidak akan yang melibatkan mendamaikan bekas Perdana Menteri. pihak-pihak yang 1MDB bertembung dan is one of the bertegangan. biggest frauds, Kes 1MDB financial memang frauds satu in kes history. yang The divisive, disappearance kes of yang billions of memecah dollars from belahkan Malaysia's rakyat state Malaysia. fund is one of the Kes yang biggest financial menimbulkan, scandals, kes not yang just in penuh Malaysia but emosi. around the world. That's Kepada different setiap from dari a kita stock untuk fraud or mencari pumping up a ketenangan. stock and then cashing Agar out on your akhirnya options. generasi This is akan actual datang theft boleh of mendapat money. iktibar 1MDB dari in episod Malaysia 1MDB had yang been panjang. actually some kind of a piggy Saya bank rasa for setiap dari various, kita yang mengikuti players. kes ini The stolen ingat money went to barangkali buy ada a private perkembangan jet, besar kes luxury 1MDB real estate, sejak artworks by 2010. Picasso Saya and Monet, dijatuhkan as well as hukuman jewelry penjara for 18 Mr. Najib's bulan wife. bersama kes 1MDB. Saya SPRM membekukan akaun bank berjumlah RM23 juta dan menyita sebuah rumah kedai berharga RM2 juta milik bekas pemimpin PAS berhubung dakwaan bahawa parti itu menerima RM90 juta daripada UMNO. Sumber memaklumkan serbuan dilakukan di beberapa lokasi di Selangor. Beberapa pemimpin kanan PAS dijangka dipanggil bagi membantu siasatan esok. Setakat ini pihak SPRM telah menyita 3 buah kenderaan mewah iaitu Toyota Velfire, Range Rover dan sebuah Mini Cooper. Turut dirampas 3 buah kenderaan mewah dan sejumlah wang tunai. Memaparkan berita saya dijatuhkan hukuman penjara kerana mendedahkan laporan audit 1MDB. Di antara tahun 2013 hingga 2020, saya menulis 123 artikel dan pendedahan mengenai 1MDB. Semuanya masih ada di blog saya dan boleh dibaca di rafiziramli.com/category. Damailah kita dengan emosi itu. Yang penting, jangan sesekali kita benarkan perkara yang sama berulang di masa hadapan. Dan jika kita perlu terus menegur, walau rimas macam mana pun, kita wajib terus bersuara kerana cukuplah ada hanya satu 1MDB dalam sejarah kita. The man may go to jail, but you pay until 2039. So this truth hurts all Malaysians' pockets. They want you to believe justice has been served. They want you to believe this chapter is closed. It's a lie. Yes, Najib Razak may be heading deeper into the legal abyss, but the 1MDB crime is still being paid for by you for another 14 years. The number they hope you never remember. Malaysia still owes approximately 24.46 billion ringgit, 24.46 billion ringgit in 1MDB related debt. The final payment is due in May 2039. That is 3 general elections from now. An entire generation of taxpayers. A permanent financial punishment on Malaysians. Najib stole. Malaysians pay. That is the real verdict. Recovered funds? Finished. They proudly talk about settlements and asset recovery. Reality check. The recovered funds, including money from Goldman Sachs, are almost exhausted. To avoid default, the government has already injected over 15 billion ringgit of public money. That money came straight from Ministry of Finance Malaysia. Translation, your taxes are now servicing elite corruption. How 1MDB is still hurting you right now. 15 plus billion ringgit could have built
dozens of modern hospitals, thousands of schools. Instead, it's paying interest on theft, weak ringgit, higher prices, huge sovereign debt, pressures the ringgit, makes food, fuel, medicine more expensive, shrinks household purchasing power, subsidy cuts disguised as reform. Fuel, electricity, and aid cuts are not accidents. They are fiscal triage because the state is bleeding from 1 MDB, a stolen future. Children born today will still be paying for 1 MDB as working adults. They didn't vote, they didn't steal, but they will pay. This is why Move On is a scam. They say the courts have decided, let's move on. Move on to what? Paying until 2039? Accepting corruption as a generational tax? Watching the same political elites recycle power? Justice is not jail alone. Justice means no rakyat money used to clean up elite crimes. That did not happen. GE 16 is not about the past, it's about the bill. 1 MDB is not history. It is still in your electricity bill, still in your grocery prices, still in your shrinking subsidies, still in your children's future taxes. Any party asking for your vote in GE 16 must answer one question: why are Malaysians still paying for 1 MDB until 2039? If they can't answer, they are part of the same rotten system. The GE 16 line that must stick. Najib goes to jail. Malaysians go into debt until 2039.